Hari ni kita akan bermain game Thing from the Past lagi. Hari ni kita akan bermain dia lagi untuk tengok ending lagi satu. Hari tu baru kita dapat satu ending kan, ending yang kedua. Okey, hari ni kita akan pilih ending, kita akan buat ending satu. Jom kita langsung start je. Okey. Cakap dengan Clarice dulu. Good morning Dr. Hank, selamat pagi. Ada traffic jam tadi. Okey, pesanan anda ada dalam. Okey. Kita laju je. Sebab dah pernah main. Kan seram sangat pun. Selamat pagi doktor. Okey. Okey. Jom tengok. Okey, dia jadi vampire. Panjang gigi. Mata merah. Scan. Meow, 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 meow. Meow. Scan lagi. Meow. Dah sihat ke? Belum. Apakah itu teruk? Tak pernah nampak macam tu lagi. Aku ada pesakit lain dekat hari ni. Jadi, aku akan cakap dengan kamu esok. Okey. 10 jam kemudian di rumah. Ini bini kita ni. Selamat datang ke rumah, Hani. Macam mana dengan hari kamu? Memenatkan. Tadi ada pesakit yang sangat-sangat pelik. Story time? Masa tu kan kita tak cakap kan? Sekarang kita cakap supaya dia punya ending lain. Dia mempunyai gigi yang panjang. Kepala yang sangat aneh. Dan matanya merah darah. Selamat pagi lah. Esok pagi je di hospital. Cakap dengan Clarice. Kamu sampai awal. Itu lifetime event was... Yelah. Jom kita langsung... Kita nak send report ke tak? Masa tu kan kita send. Sekarang kita jangan send supaya tengok ending baru dia. Ni X-ray dia. Takutnya. Memelik kan? Dia punya otak besar sangat. Macam mana dia boleh survive ni? Jom kita tengok blood sample dia. Interesting. Dekat darah dia ada sel hitam. Jom kita inject supaya boleh tengok dia boleh bunuh dia tak. Okay, kita dah inject dia. Jadi warna hijau. Ini macam tidak terjadi apa-apa. Dia sepertinya kuat. Aku kena cakap dengan Clarice. Apakah itu teruk? Aku telah nampak ada sel hitam di dalam darah dia. Virus? Bukan. Okey, aku akan panggil dia esok pagi. Dan dia akan tinggal di sini untuk beberapa hari. Jangan biarkan dia di rumah. Kita tak tahu beberapa bahaya dia. Next morning hospital. Cakap Clarice. Apakah dia di sini? Ya, tak. Dan itu buruk. Macam mana boleh buruk? Kamu akan tengok. Okey, dia tak nak bagi tahu. Aku rasa kan. Tak apalah, kita tengok je dulu. Dah gedor lagi. Suara ni lagi. What the? Penyakit adudu. Apakah kamu okey? Tidak, sakit. Apa yang terjadi dengan kulit kamu? Tak tahu, tolong. Okey, belikan ubat. Hausnya. Okey, tak apa. Aku bagi tahu Clarice. Pusing. 1 jam kemudian. Clarice dah tak ada. Dah kena makan dah.
Tolong, Clarice, tolong aku. Saya Clarice. Apa yang terjadi di sini? Aku haus. Jadi aku bunuh dia. But it's not enough. You are next. Kita mati. Ending 1. Dia telah bebas sekarang. Oh, okey macam tu. Itu ending yang lagi satu. Okey, ending dia adalah dia terlepas dan membunuh semua manusia di dunia ni. Macam tu kot. Kalau kita bagi tahu government mesti kan. Kita bagi tahu government mesti macam ending semalam. Nanti government tu tangkap dia, lepas tu kita dapat pekerjaan. Okey. Seperti itu saja dulu dan korang boleh like dan subscribe channel ini dan korang boleh suggest game-game lain yang boleh aku main. Okey, bye bye.